Berbeza dengan hari Jumaat ni sebab sembahyang dia tu fardu, wajib, kecuali kepada orang yang dikecualikan lah, tak kira lah tu. Kepada orang yang nak pergi ya cukup syarat, maka wajib ke atas dia, fardu ain. Fardu ain. Lebih-lebih lagi lah kita katakan pakaian ini untuk sembahyang Jumaat. Apalagi kalau kita perhatikan kepada hadis Nabi suruh mandi itu pada hari Jumaat. Mandi itu untuk apa? Walaupun ada perbahasan ulama di situ, mandi itu kerana hari Jumaat juga, supaya dengan hari raya, kerana hari raya tu nak pergi kau tidak nak pergi ke sembahyang tak kira. Maknanya orang perempuan yang tidak wajib tu pun mandi juga, supaya juga masalah raya dengan hari Jumaat ni. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan kalaulah kita terima tu, mandi pada hari raya atau pada hari Jumaat tu pun memang digalakkan dah, kalau nak pergi sembahyang lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Itu perkara yang pertama berkait dengan tajuk. Perkara yang kedua ialah kalau pada hari raya memang disunatkan kita berpakaian baru, pakai baru, maknanya tepoh baru lah, beli hak baru lah. Itu memang sunat. Tapi kalau hari Jumaat tidak kata nak baru, kalau boleh tak apa, asalkan yang bersih, yang khusus. Sebab kalau kita perhatikan hadis ini, kalau nak engkau beli, dia kata, Sayyidina Umar kata kepada Nabi SAW, yang ni alangkah baiknya kalau engkau beli pakaian ini dan engkau pakai pada hari Jumaat. Jadi pakai tu sekali kau pakai hot tu pakai. Maknanya bukan setiap kali hari Jumaat tu nak suruh beli hak lagu ni, tak. Beli sekali, lepas tu hak ni khusus untuk hari Jumaat. Gitu. Artinya khusus lah, makna bersih. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan yang pentingnya bersih. Cuci, kemah pada hari Jumaat itu, baru tu tidak mesti. Sebab di sini Nabi SAW tak bantah apa, dia tak kata apa. Dia kaedah hadis ni, kalau tak kena ke mana-mana, Nabi dia akan tegur selalu. Tapi dia tidak tegur. Apa mau kata pakai hak ni pada hari Jumaatnya? Sebabnya kalau hari Jumaat ni dia kena tiap-tiap Jumaat dia molek hak barunya. Ada ke dia kata lagu tu? Tak ada. Bila tak ada, bermakna hak tula tu boleh pakai, hak khusus itu boleh pakai. Hadis ini juga menunjukkan bahawa orang yang khusus, orang yang tertentu, misalnya tu imam, tu khatib, dia boleh pakai jubah khusus pada hari itu ya, hari lain tidak pakai. Dan itu termasuk di dalam sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi tidak bantah di sini hak pakai untuk khusus hari Jumaat tu, untuk menyambut tetamu, ketika menyambut tamu, dia tak bantah tu. Ya, dia bantahnya kain itu ialah kain sutera. Kalau tidak sabit sutera tu, maka tak apa. Dia tidak kata apa-apa yang bergomanya, ikutlah mana-mana pun, tidak ada syarat hak baru ataupun hak khusus. Dia tak kata lagu tu. Artinya sudah ada takrir daripada Nabi SAW. Pada dasarnya, pada asasnya apa yang Sayyidina Umar cadangkan itu dia terima, memang boleh. Artinya ini orang panggil sunnah dah tu. Sunnah berdasarkan takrir dia. Dia tidak bantah tu. Hak dia bantahnya pasal sutera tu. Mana hak pakai sutera ni orang yang tidak ada habuannya di akhirat nanti. Tidak ada habuannya di akhirat nanti. Dia sebut di sini. Artinya di akhirat nanti habuan itu lagu mana? Setengah ulama mengatakan habuannya sebagai balasan kerana dia tidak langgar hak Tuhan larang, dia tidak buat. Tuhan akan beri bahagian yang besar, habuan yang besar kepada dia dalam bentuk apa-apalah. Tak tahulah hak tu. Ada juga ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, orang dalam syurga akan datang, orang hak tak pakai sutera tu Tuhan akan beri pakai sutera kepada dia. Yang ni hak haram dalam dunia ni, di akhirat besok dalam syurga tidak haram. Banyak perkara hak diharamkan dalam dunia, misalnya emas, orang kata tidak dibenarkan pakai. Gelar hak menyerupai orang perempuan lah, kalau dalam dunia tidak benar, dalam syurga boleh.
Bahkan banyak hadis yang menyebutkan hak dibagi, hak apa yang tak boleh tu sebagai apa? Sebagai balasan kepada dia tu tidak buat benda tu dalam dunia, hak Tuhan larang. Hak tu Tuhan buat. Supaya juga arak dilarang. Saya rasa ada juga, walaupun pada namanya, walaupun pada nama hakikat tidak serupa dengan arak dunia ni, tapi ada, dibenarkan sebagai suatu keistimewaan pula di akhirat nanti arak. Ini sebagai balasan kepada orang yang tak minum arak dalam dunia. Tetapi kepada orang yang langgar perintah tu, dia minum, seesok dia tidak akan dapat. Gitulah kira-kira. Dia tidak akan dapat. Itu hadis ini juga menunjukkan kelebihan kita tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan dapat seesok. Dan dilarang kepada kita dalam dunia ni kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab-sebab tu sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pun kita pegang kemah dengan hak tu, itu pun serupa juga dari segi balasan dia. Tidak kata kerana tahu tu jadi lebih. Tak. Kerana dia tidak tahu hikmat pun. Kalau dia tidak tahu hikmat, misalnya hikmat dan sutera ni tak seberapa sesuai dengan orang lelaki. Orang lelaki ni kasar, orang perempuan tu lembut. Dan orang lelaki ni tak sesuai, nak jangok-jangok sangat tu. Lebih-lebih sangat seperti orang perempuan. Jadi tidak sesuai. Sebab Islam nak orang lelaki ni biar betul-betul lelaki, perempuan biar betul-betul perempuan. Dengan memakai alat-alat tadi, perhiasan tadi, dia semakin menjadikan perempuan itu perempuan betul. Hak tu hak naknya. Orang lelaki tidak dikehendaki gitu. Mana kalau kita khabuat daripada perempuan, lama-lama dia hilang sifat perempuan. Banyak daripada sifat jiwa ataupun peribadi perempuan itu akan hilang. Dengan sebab itu syariat memang menggalakkan. Menggalakkan kalau nak pakai suban, nak pakai gelang, memang molek. Molek waktu tu kepada perempuan. Sebab apa? Sebab dia nak memupuk, nak tanam apa nama ni, jiwa perempuan itu. Hak lelaki pula tak sewi jadi perempuan gitu. Hak lelaki tak sewi. Itu hikmah. Kalau orang tak tahu hak tu, dia boleh juga saya rasa. Sepatutnya je. Tahu ke tak tahu. Cumanya mungkin kepada setengah-setengah orang dia tahu tu rasa kemahlah hak kita buat agama kita ni semua sesuai dengan akal. Sesuai dengan akal. Tak ada benda yang kita tak boleh uji dengan akal. Tidak. Dan agama yang Tuhan beri kepada kita ni adalah untuk kebaikan kita, memang sesuai dengan fitrah manusia tu. Gitu je lah. Tapi dari segi balasan dia, tak tahu pun serupa, Tuhan akan beri juga ke dia. Gelam mah boleh pakai sepatutnya juga. Tak tahu hikmat apa haram arak, tak tahu pun serupa je. Tapi kalau tahu, kita boleh royak ke orang. Bahasa manusia ni, dia kalau boleh royak gitu, dia lebih yakin, lebih mudah untuk memujuk dia. Tetapi tidak semestinya dari segi balasan tu kerana tahu tadi. Tahu tu untuk menenangkan hati saja, untuk menenangkan hati saja, untuk mengemaskan hujah kita saja. Tu je. Berdasarkan hadis ini, sutera tidak boleh pakai. Tidak boleh pakai. Padahal sebahagian ulama mengatakan di sini bukan sutera 100% di sini. Hullah siyarak. Walaupun ada yang lain mengatakan memang ini sutera 100%. Hak tu ya jadi tak boleh. Hak tu ya jadi tak boleh. Banyaklah hadis-hadis yang melarang pakai sutera kepada lelaki itu. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar sendiri. Dia kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan kamu pakai sutera, kamu itu lelaki maksudnya, kerana sesiapa yang pakai sutera dalam dunia ni, dia tak akan pakai di akhirat nanti. Disebut riwayat daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, man labisal harir fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Siapa yang pakai sutera dalam dunia ni tak akan pakai di akhirat nanti. Ini ada dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Ada lagi riwayat daripada Abi Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW bersabda,
uhilla adh-dhahab wal harir lil inath min ummati wa hurrima ala dhukuriha akhrajahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu wa Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud. Dalam Abu Dawud pun ada, akan jumpa, iaitu dihalalkan emas dan sutera kepada orang-orang perempuan dari kalangan umatku, dan diharamkan kedua-dua itu kepada lelaki. Dan hadis ini dikatakan sahih oleh sekian ramai ulama-ulama, ada dalam kitab-kitab. Tetapi masalah sutera ni dia ada juga khilaf, ada juga khilaf. Qadhi Iyad mengatakan, setengah-setengah ulama mengatakan harus. Abu Dawud sendiri berkata, nanti akan datang kita akan jumpa, dia kata 20 orang sahabat atau lebih lagi ada pakai sutera, kata dia. Ada pakai sutera. Minhum Anas, Bara bin Azib. Sedangkan mana ijma' sudah berlaku tentang haramnya, khusus dengan orang lelaki, bukan orang perempuan. Tetapi Ibnu Zubair dan lain-lain, mana dia tidak setujulah itu. Boleh jadilah katanya orang-orang yang pakai itu, sahabat-sahabat yang pakai itu, dia tidak tahu tentang haram. Dia tidak tahu. Selepas dia tahu, lepas pada itu tak lah. Sebab pada masa Nabi SAW ni, dia ada hukum ni, ada satu ketika boleh, lepas pada itu dimansuhkan tentang keharusannya. Sebahagian sahabat tidak tahu, jadi dia ingat boleh, dia pakai lagi. Hak kata dia pakai itu memang ada sungguh lah pakai. Sebab dulu boleh, lepas pada itu tak boleh. Hak tak boleh dia tidak tahu. Sekarang yang keduanya boleh jadi hak Nabi SAW kata boleh, kalau ada dalam hadis hak sebut boleh tu, mana dalam keadaan tertentu dengan maksud berubah kau. Misalnya orang tu gatal kau, tapi kalau pakai sutera tidak gatal. Dalam keadaan itu boleh. Ataupun dalam kadar yang tidak banyak. Dalam kadar yang tidak banyak. Tidak banyak tu setengah mana? Macam-macam lah ulama kata. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ada kata 2 jari, ada kata 4 jari, ada kata setapak tangan. Dalam satu baju dia tu setapak tangan, ataupun 4 jari, kadar 4 jari. Setapak kau ataupun duduk berselerak kau, lagu tu tak apa, kata mereka. Jadi masih boleh takwil lagi. Hak kata boleh tu, hak kata pakai tu, dia pakai setara mana, lagu mana. Jadi kerana beberapa perkara tadi, kita kena tengok. Lepas pada tu dalam hadis pun ada sebut riwayat daripada jamaah kecuali Bukhari, iaitu Rasulullah SAW melarang, naha an lubsil harir illa mawdi'a isba'in, kecuali kadar 2 jari. Dia ada sebut situ, ataupun 3 ataupun 4 jari. Imam Ahmad dan Abu Dawud menyebutkan hak ni wa asyara bi kaffi, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tapak tangan dia, kecuali sebanyak ni. Maknanya ada keadaan-keadaan itu. Dan itulah benda. Hadis ini menunjukkan bahawa kalau boleh pun, hak kata ada boleh tu, ada sikit, ataupun keadaan-keadaan tertentu, misalnya sakit kau gapo kau gitu. Tetapi kalau kanak-kanak, begitu juga. Orang kata boleh, orang kata boleh, kanak-kanak, kanak-kanak masih khilaf lagi. Imam Abu Hanifah mengatakan haram kanak-kanak lelaki. Hak lelaki ni, jadi kata lelaki ni semua lelaki kau. Hak tak balik lagi tu, hak tak mayit lagi tu, tak boleh juga kau. Situlah ada khilafnya. Imam Abu Hanifah mengatakan haram, tapi Imam Syafi'i mengatakan harus, boleh kalau budak lelaki. Budak lelaki. Supaya juga di dalam mazhab Syafi'i, mana cicing mah, kalau anak tu kecil lagi, budak lelaki, masih boleh. Masih ada khilaf lagi waktu. Sebab itulah Syaukani menyebutkan dalam Nailul Awtar, dia kata kebanyakan ulama mengatakan haram, yakni untuk kanak-kanak. Mereka kata sebabnya diharamkan kepada orang-orang lelaki.
daripada umatku lelaki-lelaki ni, budak pun lelaki juga.